Hello guys, I'm Putra di sini. Welcome back to my channel. Kali ini, ada event, dan ada update baru. Okay. So apa event dia dan apa update dia? Update-nya adalah apa aku nak cakap ni? Ya Allah. Main sebagai kaiju untuk dapatkan ni lah, Tyrant. Ya Allah, apa yang aku cakap ni? Merepek betul. So, nak dapatkan apa tu? Kaiju karakter tu, kau pergi sini. Sorry, aku lupa. Pergi sini. Wrong one. Aku lupa. Mana aku tekan tadi? Ni. Pergi sini. So, kau boleh dapatkan Tyrant, Wrecking, EX Wrecking, Gankyu Mark 2 dan EX Gomorrah. Ya Allah, bagus. Dan kau boleh dapat Antora juga. Oh ya, kau mungkin pelik sikit kenapa aku macam bahasa Inggeris. Aku akan tunjuk itu macam mana selepas game ni. Dan yang update tu Eagle Time Limited Mode. Dan sini update je. Kau masuk dan pilih karakter yang mana lawan lah. So aku akan main dua mode ni. Apa nama mode dia? Tak tahu. Oh, Pioneer. Okay, aku tak tahu masih. Sorry, baru makan. Okay, so aku akan main ni dua. Rank pun dua. Oh ya, aku dapatkan orb dah. Nanti aku tunjuk. Aku nak guna siapa ya? Root lah. Kita ambil blue, Rosso, dan mana Root? Okay, ambil kosing. Oh ya, nanti aku bagi tahu cara nak main game ni. Cara nak main bahasa Inggeris. Dan handset koma gamenya tak smooth lah. Gamenya smooth gila. Tak ada lag apa pun. Dan full grafik ni aku pasang ni full grafik. Kalau aku pasang yang pakai app billing tu, dia nge-lag dan tak ada ni yang full grafik. Okay, we already start with a bad start. God damn it, apa yang aku buat ni? What am I doing? Separi yang kosing. Hei. Nah, cuba serang aku. Kau berani kau serang. Nah, ambil ni. Ambil. Tetos yang kosing. Oh ya, mod ni maaf tu susah sikit lah. Sebab nak tahu kenapa. Oh my god. Sebab mod ni Komo punya jalan tu macam agak pelik sikit lah. So rolling tu susah, nak jalan pun susah, nak tebing tu susah. Tu masalah sikit. Dah bukan favourite aku, okey. Kasih kosing. Spelling kosing. Oh ya, mod ni kamu boleh tukar-tukar player. Bukan player, karakter sini. Come on, man. Portal Buster. Ini kosing. Ya, tapi kalau kamu nak tukar player tu, hati-hati sikit lah. Kena bijak bila nak tukar karakter tu. Dia kuitnya. Okay. Oh ya, kamu boleh dapatkan Blue Star,
Ataupun mereka panggil apa? Aku lupa dah. Mereka panggil apa Blue Star tu? Bukan battle report. Description? No. Okay, so aku kena terpaksa keluar lah. Allah. Apa nama mereka panggil? No, bukan sini. Season ni? Season dia panggil? No, bukan. Mana aku jumpa tadi? No, dia aku ingat dia ada tunjuk. Bukan dalam season. Reward. Season. Ni dia. Ultraman Heart. Ya, mereka panggil Ultraman Heart. Okay. Dan aku bukan dapat terus, tapi aku ada dapat puzzle piece dia. So puzzle piece nya adalah Mebius Infinity. Ya, aku ada puzzle piece Mebius Infinity. Tapi lama gila lah aku nak kena dapat dia. Sebab kena memang 7 lah aku cakap. Kalau nak dapat dia kena ada 7 Ultraman Heart. Oh, apa macam tak sempat nak minafan ni. Dan ni apa tu? Obda. Dia adalah apa? Oh ya, Obda Inferno tu dia bentuk hati. Ya, aku tunjuk ke belakang dia ni. Hati. Oh ya, kamu boleh tengok balik yang karakter yang kamu dah dapat. So, kamu tekan bawah tu je. Kamu boleh skip lah, of course. Tekan bawah ni je. Kau boleh nampak dah tu, kamu boleh tengok balik. Kamu boleh tengok balik yang karakter kamu dah dapat. So, macam ni, favorite aku, of course. Love it. Mythic memang aku suka lah. Sebab kenapa mereka ada tunjuk ini nombor kan. Aku tak tahu ini nombor ke apa. Tapi mereka tunjuk macam ni. Itu favorite aku. Okay. So dalam kaiju ni kamu boleh pakai darkness ataupun kaiju. So macam kau nampak ada trigger tu. So kamu boleh pakai karakter darkness je. So dan kamu kena ada 50 Battleizer lah. Sekarang ni aku ada 30 sebab aku dah main. Okay, macam aku cakap main dua kali ni. Okay. Ambil nafas saja. Baru makan tadi. Tapi kalau makan kenapa? Apa makna ambil nafas? Okay, agak annoying. Aku tak suka kenapa Jinga buat suara macam tu. Okay, fine lah. Okay, yeah. Nope. Okay, first of all, boleh delete tak? Allah, dia ni ambil ni. Spelling kosing benda dengan kau. Gosh! Oh my god, apa yang aku buat ni? Ya, scene masa aku nampak lah perisai dia tadi tu kan. Tu masa aku pasal tu. Masa aku pasal movementnya pelik sikit. Ya, kamu boleh roll tu boleh tapi ke belakang je. So itu bukan favourite aku lah. Okay, kenapa ya Allah. Spelling kosin.
Bagi ulti je. Kau mau nak nampak kat ulti kedua ni smooth gila. Tak ada lag macam video 2 minggu lepas apa, aku tak ingat lah. So smooth. Kosen je. Bagi je kosen kat dia ni. Ha, ni kosen lagi untuk kau. Ha. Oh god, no. Ah, kena block. Weh, kena block lagi. Portal Buster. Ya, so aku tak suka sangat sebab dia controller dia pelik-pelik. No. Okay. Macam mana kena tengok recording aku ni, ya Allah. Kau mudah boleh tengok tip balik. Itu kalau siapa nak tengok lah. Lagipun kau dah tahu kan sebab tengok video aku. Quest tak ada apa. Okay, fine, let's go. So, oh wait, aku lupa nak tengok. Aku tunjuk kereta Obda ni. Obda ni dia. Training section. Yes. Okay, so attack dulu. Serangan dulu. Okay, so dia ada 5 serangan je. 1 biasa dan ketiga. Okay, ketiga ke 4 rasa aku cakap 4 kan. Sekejap. 1, 2, 3. Oh, 4, sorry. Salah cakap. So, kamu boleh store sampai serangan ketiga. Ya, sebab kalau serangan keempat tu dia hentak kaki dan kamu tak boleh combo. So, aku cakap bagi serangan ketiga dulu. Okay. So, start daripada skill pertama dulu. Ni tak salah aku ni, oh, apa tu? Hurricane ni kan. Serangan Hurricane. Okay, so next adalah serangan ni. Water Caliber, sorry. Okay, kalau kamu nampak ni ada skill macam ni. Lempang je sekali. Okay, so skill cap pertama. Nombor api. Okay, so skill cap kedua. Kamu boleh gerak Kamu boleh gerak. Dia ada red armor time dia double bullet tu je. Lepas habis tu dia tak ada red armor. So kamu kena elak putih. Okay, so kalau nampak bar bawah ni, kalau kamu penuhkan kau dapat skill ni lah. Skill baru. Extra skill. Atau apa mereka panggil? Aku tak tahu lah. Okay, so pertama. Dia ada red armor lepas dia dah apa tu, lepas batu tu ada. So skill kedua adalah ice, favorite aku. So ketiga counter. Basuh tangan. Okay, so apa function benda tu? Ya, bagi aku penuhkan bar ni. Sekejap. Pakai bar ni lah, senang sikit. Okay, so apa? So ada 2 versi. Satu kamu boleh serang terus. Lepas tu satu legit. Sekejap. Lagi aku copykan ni. Ni.
Okay, so satu lagi counter lah of course. Tapi aku tak suka. So aku rasa aku suka daripada apa tu? Daripada serang terus. Oh ya, yeah, heavy attack. Oh wait, aku lupa pasal dash ni tengok ni. Wee, 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 wee. Ada. Okay, so dia punya heavy attack tu dia jauh-jauh boleh lah. So kau mungkin dekat macam dekat sikit je lah. Sini jauh sangat je. Dekat sangat tu. So dekat sikit lah. Okay, mungkin dekat sini. Ya, lantar je lah apa je lah. Okay, so kau same Orb Dog. Tak ada suara weh. Aku tak tahu mereka memang tak buat tanpa suara ke atau apa ni. Okay, so ulti kedua. Time ni ada pula suara. Ada, time tu ada pula suara. Okay, let's play. Ya, kamu macam mungkin play sikit. Selalunya aku dah siap-siap dah. Tapi ini apa tu? Dia punya bukan patch edition lah. So dia punya apa tu? Dah memang siap-siap macam ni. Oh wait, Obdot. Aku pakai Obdot. Dia punya gamenya dah memang macam ni terus. So kalau kamu pakai yang bahasa English tu, dia awal-awal macam ni terus. Pakai Ignite dulu lah. Oh ya, pasal ground caliber, ground Omega ni dia rupanya ada function juga ah. Nanti aku tunjuk kalau aku ada dapat guna dia. Aku lupa selalu non sikit benda ni. No Legend, no Absolution. Malas. Aduh. Kejap bagi aku minum nafas. Okay, so kita lawan Jig Galaxy Rising, Max dan Decker. Tangkap je dulu. Bang aja kau. Baik ni. Oh, dia tak kena yang kau. Oh, kurang ajar. Ha, aku bijak. Beku kau. Baik ni. Ngamuk. Takoricium Koseng. Bagi ni actually. Bagi ni. Ni. Dodge. Okay, tak sempat dodge. Fine. Dan aku kena serangan tu. Tot. Sekali ya. Okay, Max pula. Bagi lempang. Okay, fine. No lempang. Gosh. Oh my god, dia punya ni lambat gila. Oh no. Bagi dia fikir aku serang dia. Okay, fine. Bagi ni. Ni. Okay, fine. Ya Allah, salah tekan. Oh yes. Ulti kedua. Patutnya aku guna Ice dan ulti kedua. Sebab Ice ulti kedua lagi banyak damage. Tapi aku try ulti kedua. So sayang sekali.
No! No! Woo! Woo! Ah! Okay, pasal Omega, kau nampak dia ada kata guard break tu. Maksudnya walaupun mereka dah ke belakang, dia macam ni lah yang aku pakai ni selalu ni. So itu function dia. Aku tak tahu sebab aku ni bukan Cina, okay. Oh my god, aku pergi depan kenapa? Lagi. Selamat. Beku kau. Okay, fine, tak nak beku. Okay, tak apa. Aku yang kena beku. Aku suka dapat Rekiness dengan ni. Memang aku suka sebab dapat extra damage boleh. Dapat extra damage boleh dan tolong boleh. Oh ya, kalau korang nampak bahasa Inggeris, dia tukar gambar dia. Aku suka. Wow, terlalu detail. Aku tak tahulah memang mereka update ke atau ni. Nanti aku tengok balik lah. Balik. Ambil ni. Fine, kau nak ni. Oh my god. Kau main aku. Bagi ni sekali. Okay, tak kena. Auto pun kena. Bagi je satu ni. Hit ni. Ni 1 2 3. Balik satu untuk dia. Okay, aku harap aku selamat. Oh my god. Alti. Nyawa sikit lagi je. Sorry aku cakap macam gagak-gagak sikit. Kalau aku rank, memang aku tak boleh cakap. Aku kalau main game rank ni, aku memang tak banyak cakap. Sebab aku tak boleh, sebab kadang-kadang ada orang sultan. Oh crap. So bukan aku tak cakap, cuma aku ada masalah sikit kalau aku main rank ni. Sebab kamu tahu lah berapa stresnya aku. Lagi-lagi tengah buat live. Kau boleh nampak TikTok aku, apa aku masuk aku. Nah, aku nak main aku macam tu. Baik ni. Tak cepat. Shit. Sempat lagi kau. Ini. Dan panas sekali kau. Okay, so next adalah yang Oak Flame Caliber. Okay, no saga. Lawan Victory, Jingga Victory dan Max. Banyak nama. Kenapa kau nak namakan Jingga Victory, Fusion Jingga Victory jadi Jingga Victory? Banyak nama. Kau nak namakan Jingga Victory? Banyak pilihan nama. Nak juga bagi Jingga Victory. Lepas ni sekali. Gosh.
Fine. Bik ni kau tembak aku dah geram dah ni. Lempang ni sekali. Sebab melampau ni. Bik ni. Oh, bukan. Aku tak boleh serang dia. Aku tak boleh guna assist aku sebab assist aku kena dekat. Like this. Yang aku pergi 2 kali dah kenapa. Oh, of course. Itu tak kira. Oh, aku dapat. Oh! Aku persen. Pik ni kau. Kau sudah dengan Victorian Slash tu. No, aku tak elok. Oh, of course aku tak dapat guna kuasa aku. Freaking hell. Flipping hell, bro. Meter. Sudahlah tu, ya Allah dia ni. Tak boleh. Stres gila aku dengan dia ni. Banyak stres. Okay, aku kena hati-hati. Dia dah ada ulti tu. Kau ambil tu balik. Ni saya tunggu tu kau. Oh my god. Oh my god. Nak aku ambil. Tak kena. Nak aku. Okay, fine. Okay. Tunjuk ni. Okay, tak kena. Of course tak kena. Sakit hati. Oh, itu lagi, of course. Kau boleh tahu Victorian Slash, Victorian Ban. Aku dah geram dan kau ni. Nah, aku dah geram, aku tu tak geram aku ini ni. Victorian Slash, Victorian Ban. Sudahlah tu kau. Nak tembak lah kau ni. Nah, kau. Ain't no bloody way aku tak kena kau. Ain't no bloody way aku tak kena kau. I say stop. No, aku tak nak sebab aku kan kenal ulti dia. Go to hell. No, what? Nah, kau ambil ni balik. Ni 1. Ni 2. Of course tak kena. Nope. Jangan. No! No, I'm just gonna leave. Yeah, I'm just gonna leave. Yeah, tak dapat protection. I'll take it. Okay, ni dengan Blazer. Favorite kereta aku kalau ikut trio. Banyak-banyak reward kereta. 3 ni aku suka. Reward tak banyak sangat. So yang ada Blazer.
Okay, so let's try. Of course, selalu kena guna ni. Selamat. No bloody way, aku yang kena. Nah, aku tak akan bagi kau. Ya Allah, aku kena belasah. Dan kenapa lagi? Ya, aku dah agak. Aku nak tunggu kos aku datang balik, okay? Ya, of course tak kena. No, jangan mimpi. Jangan mimpi! Wah, apa lagi aku kena belasah. Kau tahu tak, Shiny Zero banyak kena nerf. Woi, aku suka lama-lama. Oh, biar kau. Bagi je dia ni. Aku nak dia punya damage. Kenapa tak sensi logik dia? Kenapa lah tak fikir dia ni? Inilah aku kena pergi lawannya. Macam inilah aku rasa. Sakit hati. Hanya nak ni boleh tak? Kau ambil tu sekali lah. Aku dah geram tadi. Beku sekali. Alah, salah aku. Oh my god, banyak spamming. Ha. Itu kira sebagai counter ya. Ya Allah, nyawa aku. Okay, boleh. Okay, memang tak boleh. Cap. Oh my god. Nope, ambil senyum dulu. Sebab aku tahu dua-dua tu terpancis sangat. Aku punya assist ni invisibility. So rare armor. Oh, tu aku tadi kan. Bagi ni sekali. Oh my god, no way aku tak kena. Okay. Kau fikir kau boleh serang aku macam tu je ke? Ha? Okay, mungkin boleh. Oh, astaghfirullahalazim. Penalty sebab aku nak bagi dia punya ni lambat sikit, okay? Oh my god, kena. Okay, last character, come on out. Selalu kena arc feather dulu.
Okay, fine, man. Oh my god. Oh, of course aku yang kena belasah dulu. Ah! Gosh, damage dia kuat gila yo. Okay dah, aku bagi tahu macam mana nak bagi tahu. Macam mana nak masuk English best ni. So, kamu dah download dah S7 game ni. Masuknya. Kamu kena update lah dulu. So, updatekan game kamu ni sampai 6.80. Lepas tu kau download game ni. Legend of Zelda kedua. Tekan butang tanda soal ni. Dan klik nombor 2. Dan kamu akan masuk bahasa Inggeris lah. Kadang-kadang bahasa Cina atau bahasa Inggeris. Tapi kamu terus je apa tu? Kamu keluar macam kena tunggu 10 minit lah. Sebab tak tahu berapa minit. Sebab kalau kamu buang game ni pun dia akan restore balik lah. So aku tak boleh lah nak keluarkan game ni. Tu sebab aku keluar macam tu. Sebab dah memang kalau aku keluar pun dia akan restore balik. Dan setiap kali kamu masuk, kamu kena tengok dulu akaun kamu pakai apa. Macam kalau ikut aku ni, aku ada 3 akaun. Satu untuk test lah. Test apa consumer macam tu lah. So kamu kena apa tu, tengok akaun kamu guna tu apa. Lepas kamu dah login tu, kamu kena tengok kalau kamu masuk gamenya, dia akan macam keluar benda ni. Sebab dia fikir macam baru login lah macam tu. So setiap kali kamu buang game ni macam bukan buang game lah. Maksud aku macam setiap kali kamu masuk ni macam kamu baru login. Macam dah buang game ni. Dan kamu dah boleh main smooth gila. Itu kalau kamu ada wifi. Kalau ada internet tu gula sikit. So aku akan cuba buat live TikTok dengan app ni tanpa bilin. So ni aku guna ni tanpa bilin tau. Dan kamu dah boleh main smooth, high grafik. Main rank smooth gila. Dan itu je lah videonya kali ni. Kalau kamu nak tengok video ni, tekan like, subscribe dan tekan butang bell tu supaya kamu boleh tahu video ni bila keluar. So see you next time. See you next emperor. Bye.